أكبر الله أكبر. Sehingga Allah nepegah dalam Al-Quran untuk selamat dari neraka, jid ke penghuni syurga neperintah oleh Allah dengan kata-kata cepat, sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Sari'u, ada sari'u, bagah, berbagah untuk keampunan dosa. Nya ni ke seuh perang, wadah kena muperang. Ternayat perintah oleh Allah, cepat maju dalam seuh perang, pakan ngenyan ampun dosa. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard. Cepat kepada keampunan dosa. Bercepat, baik telat, baik lambat. Wa jannatin, kepada syurga, cepat berlari ke syurga. Baik dang le, baik piuh le, peluang beda picro menuju syurga. Ngan putar berlari dengan amal kebaikan. Makna berlari cepat baik dang-dang ya. Baik dang-dang, baik piuh-piuh, baik duk-duk. Kemudian cepat. Makna jihnya cepat berjalan, baik dang-dang, baik piuh-piuh beramal untuk menuju syurga. Istighfar, berzikir, terus menerus, baik piuh-piuh. Karena perjalanan menuju syurga, menjauh dari neraka adalah dengan amal kebaikan. Makin hana terpiuh-piuh, berarti dia sedang berjalan menuju syurga. Nyo tajak ba majlis taklim, tadu itu majlis taklim. Nyo beramal dia, nyen berikhlas dia. Walaupun tubuh tadu, tanya sedang mendekat syurga, menjauh dari neraka. Asal kata bubut amal kebaikan yang sedang berjalan menuju syurga. Jadi bertaingat tanya. Tu dengar tamu ratib la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nyan pu mana ji? Sedang menuju syurga, sedang bergerak menuju syurga. Dia tak sembahyang, sedang bergerak menuju syurga. Munyonyan tak bayangkan. Hana nikmat ibadahnya. Tajak benda bedah di rumah, tak berlangkah lonjak majlis taklim, lonjak mitai ilmu. Nyan sebenarnya ngenyalah katanya mendekat syurga. Berarti tajak majlis taklim, tak berzikir, tak beribadah, sebenarnya nyan hal yang paling nikmat dan paling beruntung, paling indah. Karena apa kan? Jih sedang menuju syurga.